Tahukah anda, ada haiwan di dunia ni yang bisanya cukup kuat untuk bunuh manusia dalam beberapa saat? Jom tengok 5 haiwan paling beracun di dunia. Fakta nombor 1. Ular inland taipan dari Australia adalah ular paling berbisa di dunia. Satu gigitan boleh bunuh 100 orang dewasa. Tapi menariknya, ular ni jarang menyerang manusia. Fakta nombor 2. Ikan batu ni bukan johodo, tapi juga beracun gila. Duri tajam di badannya boleh menyebabkan kesakitan melampau, lumpuh dan kalau tak dirawat, boleh membawa maut. Fakta nombor 3. Jangan tertipu dengan saiz sotong cincin biru yang comel ni. Bisa dia 1000 kali lebih kuat dari sianida dan boleh bunuh manusia dalam beberapa minit. Lebih menakutkan, tiada antidot untuk bisanya. Fakta nombor 4. Katak dart beracun dari hutan Amazon ni kecil tapi sangat bahaya. Racun pada kulitnya cukup untuk bunuh 10 orang dewasa. Dulu, orang asli guna bisanya untuk panah berburu. Fakta nombor 5. Siput kerucut nampak cantik, tapi bisanya boleh lumpuhkan sistem saraf manusia dalam beberapa minit. Yang seram, bisa ni tak rasa sakit pada awalnya. Jadi ramai tak sedar dah terkena. Seram kan? Haiwan mana yang paling menakutkan bagi anda? Komen di bawah. Jangan lupa like, share dan follow Fakta Lab untuk lebih banyak fakta menarik.